Salam sejahtera. Nama saya ialah Nurul Anisa binti Hairul Azhar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Simpang 4. Kod sekolah saya ialah PE4035. Pada hari ini, saya ingin mengulas tentang sebuah novel yang sangat popular dalam kalangan remaja juga kanak-kanak. Hal ini kerana novel tersebut memberikan banyak pengaruh positif juga nilai-nilai murni yang dapat dicontohi oleh kalangan kaum muda. Novel yang saya ingin ulas ialah Kembara Healing Putra yang ditulis oleh Natasha Mazia. Dalam novel ini, terdapat banyak karakter-karakter yang memainkan peranan sangat penting untuk jalan cerita novel ini. Contohnya, Alex, Albert, Charles, Ciel, Leon, Felix, Gion, Shintaro dan juga Livio. Novel ini juga menceritakan tentang hubungan ahli MPP yang pada awalnya renggang dan tidak rapat sama sekali. Semasa mengendalikan majlis makan malam akademi, tercetuslah pergaduhan di antara Albert dan juga Shintaro. Disebabkan oleh pergaduhan itulah, para pelajar mula meragukan profesionalisme para ahli MPP. Untuk memperbaiki semula keadaan, pengetua event telah merancang satu kembara healing ke Malaysia untuk mereka semua. Kembara healing ke Malaysia ini bertujuan untuk memperbaiki semula ikatan persahabatan di antara mereka semua, juga membersihkan semula nama baik MPP di mata pelajar. Bak kata pepatah Melayu, sambil menyelam, minum air. Bijak sungguh pengetua event. Tapi, mereka datang ke Malaysia bukan saja-saja tau. Diam-diam, pengetua event telah menugaskan Livio untuk mengawal program reality yang akan dijalankan oleh ahli MPP. Di dalam program reality itu, para ahli MPP akan cuba untuk menyelesaikan misi-misi mencabar agar mereka dapat menjayakan program reality ini. Segala gerak-geri mereka dirakam untuk menunjukkan sikap kerjasama di antara mereka semua. Agak-agak mereka boleh tak selesaikan misi-misi tersebut? Kesimpulannya, terdapat banyak nilai murni yang boleh kita contohi dari novel ini. Seperti sifat kerjasama, bertoleransi dan sentiasa memaafkan satu sama lain tanpa ada hasrat dengki ataupun dendam yang tersimpan di dalam hati. Sekian sampai sini sahaja bicara buku saya. Sekian, terima kasih.